Boleh. So nak semua buah ke ataupun nak pilih buah? Campuran semua. Semua Okey. Campur semua. So first kita ada betik. Dan kita timun jepun. Lepas tu this one mangga telur. Mangga ni mangga masam. Then jambu lohan. Ini jambu air. Jambu air madu. Nenas madu. This one sengkuang. And then mangga telur. Awak nak kacau ke nak asin kuah? Kacau Kacau sedap. Okay. Kacang makan? Nak? Boleh. Okay. So kacang satu. Ni RM12. Boleh campur semua buah. Nak pilih buah pun boleh. Tetap RM12 juga. Sama je. Kuah rojak ni kita buat sendiri. So jangan risau. Memang fresh setiap hari. Hari-hari buka ke? Isnin dengan Selasa kita tutup. Hari lain buka. Mesti sedap punya. Kalau sedap boleh datang repeat lagi. Pedas ke dia macam masam? Bagi kita orang memang medium punya pedas lah. Cuma balik-balik rasa ni dia subjektif. So ikut orang lah. Ada orang yang makan pedas kan. Ada orang yang tak makan pedas. Dia akan rasa pedas lah. Ikut orang. Penuh Mestilah kena melimpah ikut tremak. Ikut tremak bonda. Oh, bonda punya resipi ni. Bonda punya resepi. Kat atas kita akan tabur kacang. Alright. Siap? RM12 untuk satu cup. Alright. RM12. Betul. Thank you.